Tak boleh berhenti ni weh, memang kebabum. Penuh-penuh Kak? Penuh-penuh. Weh, bawa kau kafe. Hari ni panas doh. Ada the ice series macam menarik je. Hai, Assalamualaikum. Hai Kak, ice series ni apa? Ice series ni main hot selling kita sekarang. Kita ada ais kebabum, caramel black diamond, kita ais lime longan. Oh, murah-murah semua? RM6 ke RM8 je. Oh, saya nak cuba semua lah. Boleh. Kita letak cendol, jeli kelapa. Penuh-penuh Kak? Penuh-penuh. Tu special kita adalah homemade sira nangka kita. Santan sawit. Oh, fresh-fresh Kak? Fresh lah, insyaAllah. Ada masin-masin sikit. Inilah menu ais kebabum kita. Wah, nampak sedap. Ni kalau korang datang memang kena order lah. Nama dia ais kebabum. Korang tengok tu. Ada nangka, ada macam cendol Thailand dia cakap tadi. Lepas tu ada jeli kelapa. So ni, jom kita rasa. Caramel black diamond. Oh ni ais tak kisar Ais Kak? ni tak kisar. Selasih. Penuh-penuh brown syrup. Ni pemanis dia lah. On top, brown sugar. Brown sugar ni dia macam bila crispy sikit lah. Dah siap. Ni macam cabaang lah kiranya. Benda sejuk-sejuk ni, waktu hari panas memang sur. Letak longan. Kalau nak extra longan, bagi tahu je. Oh boleh kan? Boleh. Lepas tu, kelapa laut. Jeli kelapa. Nak bagi dia masam-masam, tambah asam bon. Nak masam lagi, korang boleh perah asam limau Okey, dah siap. Ais lime longan. Yang ni ais lime longan. Korang tengok tu, ada limau dia orang bagi perah banyak Boleh memang masam-masam sikit sebab ada asam juga kan. Jom kita rasa. Ni longan dia fresh-fresh. Korang tengok topping dia banyak gila Memang sesuai gila kalau korang suka minum masam-masam kan. Korang kena try datang. Order 3-3 terus. Sumpah takkan menyesal.